Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, sambung bacaan kita Madza ya'ni intimai lil Islam, muka surat 97. Tanda-tanda ketewasan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hati manusia itu telah mati atau menjadi keras, apabila akal manusia itu padam dan tidak bercahaya atau menyeleweng, apabila manusia tewas dalam pertarungan dengan syaitan, terbukalah pintu-pintu masuk bagi segala kejahatan ke dalam jiwanya. Lebih-lebih lagi apabila kita mengetahui bahawa syaitan itu meresap ke dalam diri anak-anak Adam sebagaimana darah meresap dan mengalir dalam tubuhnya. Apabila benteng dan pertahanan jiwa manusia itu runtuh, maka syaitan akan menjadi teman karibnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Syaitan telah menguasai mereka, lalu mereka lupa mengingati Allah. Mujadilah ayat 19. Inilah yang dibayangkan oleh Al-Quran dalam firman Allah, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. Iblis menjawab, oleh kerana engkau telah menghukum saya sesat, engkau tu Allah, oleh kerana engkau telah menghukum saya sesat, saya akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari hadapan dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Surah Al-A'raf 16-17. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Tak habis dia tulis. Syaitan datang depan belakang, kanan kiri, 4 penjuru. Cuma ada 2 yang dia tak mampu nak masuk, atas dan bawah. Bawah tu sebab time kita sujud, tak mampu dia. Atas tu kita angkat tangan berdoa kepada Allah.
tak mampu dia masuk ke situ. Selain dari itu, suatu penyakit yang paling bahaya yang menimpa mereka yang telah tewas ialah penyakit was-was. Syaitan menjadikan mereka was-was dalam semua urusan hidup mereka dengan tujuan memesongkan mereka dari jalan Allah yang sebenarnya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada libni Adam bitarikin faqa'ada lahu bitarikil islami faqala atuslimu wa taratta dinaka wa dina abaika fa'asahu wa aslama ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر أتدع أرضك وسماءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجهد ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Sesungguhnya syaitan itu menghalang anak-anak Adam dengan beberapa cara. Dia menghalangnya melalui Islam itu sendiri dengan mengatakan, apakah kamu menganut Islam dan meninggalkan agama kamu dan agama nenek moyangmu? Anak-anak Adam terus mengingkari syaitan dan menganut Islam. Fa'asahu wa aslama, pedulilah engkau setan. Wa aslama, dia pilih Islam juga. Kemudian syaitan menghalangnya melalui hijrah dengan mengatakan, apakah kamu berhijrah dan meninggalkan tanah airmu dan langit yang kamu junjung? Anak Adam terus mengingkari syaitan, terus juga dia berhijrah. Kemudian syaitan menghalangnya melalui jihad dengan mengatakan, apakah kamu berjihad lantas kamu berperang dan kamu dibunuh, dengan itu isteri-isterimu dikahwini orang dan hartamu dibahagi-bahagikan? Tetapi anak Adam terus mengingkari syaitan dan dia berjihad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan demikian itu, beliau mati adalah menjadi hak Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Itu pintu cara syaitan. Qa'ada tu duduk. Qa'ada lahu bitarikin, duduk ganggu. Qa'ada duduk, lahu bitarikin, duduk tengah jalan, mau nak lalu dia ganggu. Alangkah baiknya jika saudara merujuk kembali kisah syaitan dengan seorang rahib daripada Bani Israel dalam penafsiran firman Allah Ta'ala yang berbunyi,
Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Kamathali syaitan, pujukan orang-orang munafik itu samalah dengan pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, id qala lil insani ukfur, kufurlah kamu. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu telah kafir, qala, setan pula kata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullah, setan kata, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Tak guna punya setan. Tapi tak boleh maki setan tu kan, dia makin membesar. Tuan-tuan kena kata a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ayat ni kalau padu dengan ayat surah Ibrahim, lengkap. Puas hati kita boleh faham. Ayat 22 surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Cuba tengok dekat phone. Tak ada phone, tengok kat Quran. Muka surat 258. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Surah Ibrahim ayat 22. Dah jumpa ke belum tu? Mari kita tengok apa makna dia. Wa qala asy-syaitanu, telah berucaplah setan. Dia panggil, ada seorang ulama tu, saya selalu follow dia punya kuliah dia orang Arab. Dia letak tajuk khutbah syaitan. Wa qala asy-syaitan, ni cerita hari akhirat. Allah bagi peluang untuk setan berkhutbah. Wa qala asy-syaitanu, telah berucaplah syaitan. Allah bagi peluang kat dia. Lamma qudiyal amru, setelah selesai perkara itu. Maksud dia, hak boleh masuk syurga, dah masuk syurga dah. Hak masuk neraka tu duduk dalam neraka dah. Itu makna qudiyal amr, selesai urusan. Berucaplah syaitan ketika urusan semuanya selesai. Maksud dia, hak masuk syurga pakat masuk dah. Hak masuk neraka pun duduk dalam neraka dah tu.
Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru. Apa syaitan cakap? Innallah. Tu syaitan cakap. Innallah, Allah lah cerita ni kalam Allah ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu dan janji dia benar belaka. Wa wa'adtukum, aku pun janji juga pada kamu. Fa akhlaftukum, tapi aku engkari janjiku terhadap kamu. Wa ma kana liya alaikum min sultan, dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu. Wa ma kana liya alaikum min sultan, maksud ringkas dia, aku tak boleh nak paksamu ikut aku. Wa ma kana liya alaikum min sultan, aku tak ada autoriti nak paksamu ikut aku. Habis apa hakmu boleh buat? Illa an da'autukum, kecuali aku boleh, aku ajak je mu. Aku ajak, nak paksamu ikut tak boleh, aku ajak je mu. Illa an da'autukum fastajabtum li, tapi malangnya kamu mu tahu dah aku setan, mu ikut juga. Fastajabtum li, fastajabtum tu makna dia kamu jawab. Kamu jawab, aku ajak ya, tapi mu jawab juga, mu tahu dah aku setan. Fastajabtum li fala talumuni. Setan kata apa? Hari ni jangan engkau salahkan aku, don't blame me. Dia cakap orang putih pula. Walumu anfusakum, blame yourself. Salah kat aku pula masuk neraka. Salah dirimu lah, siapa suruh mu ikut aku, kan aku setan. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum. Hari ni aku tak boleh nak tolongmu. Musrihi tu meraung. Mu duk meraung dalam neraka, aku tak boleh tolong, aku tak dalam neraka juga, tolong aku mana? Ma ana bimusrihikum. Musrihi itu asal dari kata Saraha tu meraung, memekik, menjerit, nak keluar, tak nak duduk dalam neraka, itu saraha. Ma ana bimusrihikum, hari ni aku tak boleh tolongmu, meraunglah setara mana pun mu. Wa ma antum bimusrihi, mu lagilah tak boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku tak setuju tu. Dulu aku ajak mu, marilah kita kufur pada Allah, lalu mu ikut. Sebenarnya aku tak setuju tu mu ikut tu. Dia ajak kawan tu, lepas tu kawan tu ikut dia kata sebenarnya aku tak setuju. Bila dia cakap dia tak setuju, Nuh tak hidup dalam neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang zalim ni orang yang meletak sesuatu bukan pada tempat. Hak betulnya kena mentauhidkan Allah, esakan Allah. Jangan turut setan. Dia pergi turut setan, letak benda tak kena pada tempat. Sesungguhnya orang yang zalim beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Ni dia panggil berlepas tangan. Dia ajak, dia pujuk, lepas tu kita termakan pujuk dia lempar kita dalam neraka. Lepas tu dia lepas tangan, padam mukamu. Tengok ayat ni dalam kitab ni, muka surat 100 tu. Kama sali syaitan, lagu itulah setan. Idh qala lil insan, ketika dia kata kepada orang, kepada manusia, kufurlah. Bila dah kufur, falamma kafara, bila orang tu dah kufur, lawan Tuhan dah,
qala inni bari'um minka, aku berlepas tangan darimu, aku tak tahu pada mukamu. Inni bari'um minka, inni akhafullah. Tu tak tahan tu, aku pun takut juga dekat Allah. Inni akhafullah rabbal alamin, dia tahu Allah Tuhan sekalian alam, dia pun tahu takut. Itulah makhluk yang namanya syaitan, kerja dia lagu tu. Kenapa Allah buat gitu? Itu ujian. Kan hidup kita ni adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kehidupan kita ni umpama dewan peperiksaan. Ada soalan objektif, soalan antaranya objektif. Ada A, B, C, D. Baik, A, B, C, D berapa yang betul? Satu je yang betul, yang lain salah belaka. Maka perhati elok-elok, ulang kaji betul-betul, turut betul-betul yang cikgu kata. Nanti tanya soalan nanti, ada betul, ada yang salah. Mu nak pilih yang mana? Jangan duk pilih yang salah, gagal lah. Pilih yang betul. Lagu mana nak pilih yang betul? Ngaji dululah. Masuk kelas, tak ponting, tak lompat jendela. Orang sudah datang kelas, dia lompat jendela pula. SPM, budak-budak lagu tu. Isteri saya cikgu, tahu. Mari ambil keputusan. Kenapa merah belaka cikgu? Tak merah apa mula lompat jendela? Gabungkan ayat surah Ibrahim 22 tu dengan hak ni, surah Al-Hashr ayat 16. Boleh faham? Boleh faham. Inni bari'um minka, aku berlepas tangan. Kalau dalam surah Taubah tu kan, bara'atun, tu ialah tu, bara'atun minallah. Baik, tajuk seterusnya, kubu pertahanan dari godaan syaitan. Ada petunjuk dari Allah Ta'ala, dia buat setan, bahaya setan tu. Lepas tu nak cari dia punya pertahanan macam mana, adalah bimbingan dari Allah juga. Untuk membantu manusia dalam menghadapi cabaran-cabaran syaitan dan fantasi iblis, Islam telah menunjukkan kepada manusia beberapa perkara supaya dapat menolongnya bertahan dalam pertarungan dengan syaitan dan membolehkannya berjaya menewaskan musuh ketatnya itu. Setan tu musuh ketat. Zaman tu Adam lagi tu, dia declare dia musuh. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu, dia adalah musuh kamu yang nyata, ataupun orang terjemah your open enemy. Memang declare musuh lah. Lalu ada panduan dari Allah, kalau sudah kamu tahu setan itu musuh, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh, jangan pula jadi kawan. Sampai Allah suruh fattakhidhuhu aduwa, ambillah dia sebagai musuh. Dia setan kan, dia mengaku dia musuh kamu, musuh terbuka, declare. Kalau begitu jadikanlah dia musuh. Ni mu flek, mu berkawan dengan dia pula dah. Fattakhidhuhu aduwa. Lagu mana nak lawan, nak lawan dia, nak jadikan dia musuh? Kalau anda masak bubur di rumah,
bubur kacang hijau, letak durian sikit, wangi semerbak, menyebabkan wangi itu merebak ke rumah jiran, dan kita percaya dia telah merebak wanginya, maka hadir dalam hati kita bisikan, jangan bagi, tak cukup, do yang sangking ni. Setan kata lagu tu, fattakhidhuhu aduwwa, itu bisikan setan. Setan itu musuh, maka ambil dia sebagai musuh, jangan pula mengikut dia. Baik, aku tutup. Mu kata jangan bagi ya, aku nak bagi 1/3, apa ni, 3 nak bagi 2/3 dia, aku nak atas sikit ya. Tu dia panggil jadikan setan sebagai musuh. Mu kata jangan bagi, aku nak bagi belaka. Itu dia panggil jadikan musuh. Buat jahat. Tambah lagi kebaikan, itu dia panggil jadikan setan sebagai musuh. Kalau dia kata jangan bagi, kita pun tak bagi, sama-sama setan, you setan, dia setan. Itu maksud fattakhidhuhu aduwwa. Perkara-perkara tersebut telah dirumus oleh salah seorang dari para salihin dengan katanya, kurunhum, dan kufikir, dari pintu manakah syaitan itu memasuki hati manusia? Tiba-tiba ku dapati syaitan memasukinya dari 10 pintu. Banyaknya pintu. Nombor 1, pintu tamak dan jahat sangka, su'uzzan. Mula-mula jangan buruk sangka dengan Allah dalam apa saja situasi. Jangan buruk sangka. Berlaku apa situasi, ni ada kebaikan tentunya, sebab dalam pengetahuan Allah, aturan Allah, semuanya Allah dia terhadap hamba dia mahu semua kebaikan. Berhusnuzanlah dengan Allah dan berhusnuzanlah dengan manusia. Berhusnuzan dengan manusia, ada pula perkataan jaga-jaga dan awas, ihzar. Perkara nombor 1, tamak dan jahat sangka. Lantas aku menghadapinya dengan sifat menaruh kepercayaan, letak kepercayaan. Kalau suami isteri saling mempercayai, insya-Allah bahagia. Dan berpada dengan yang ada setelah berusaha dan berikhtiar. Tutup pintu tu, pintu tamak dan sangka buruk, sangka jahat tu tutup. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa ni? Ada dalam surah tu kan, inna ba'dadh-dhanni ism. Sangka-sangka tu dosa lah tu. Nombor 2, cintakan hidup dan panjang angan-angan, tulul amal. Tulu, ta waw lam, tulu al amalu, panjang cita-cita. Esok hidup lagi ni, panjang lagi umur, biasa lah 100 lah umur. Panjang cita-cita tu jadi tertangguh, nak taubat tangguh, esok lagi. Cinta hidup dan panjang angan-angan, sifat ni jelas ada dekat Yahudi. Lantas aku menghadapinya dengan rasa takut terhadap kedatangan mati dengan tiba-tiba. Beringatlah hidup dunia, mati tiba-tiba. Muda lagi mati. Dah ni gak ramai orang muda mati tiba-tiba. Otai-otai itu lepas setahun panjang umur dia.
Stres aku. Ingat mati tu dia mari, dia tak kira mati dah. Oh, mati dah. Kenapa? Main badminton. Allah, semalam bawa ada kat surau. Tu dia tiba-tiba tu jadi, kita pun jadi kejut. Allah, tiba-tiba semalam sihat. Lepas isyak tu makan nasi lemak kita. Grup WhatsApp pun naik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna. Sebelum ni senyap, inna lillahi pakak naik. Duduk seminggu dua tak peduli dah. Ada dalam grup lagi ke dia? Tiba-tiba. 3. Cintakan kerehatan dan nikmat. Lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahawa nikmat itu akan hilang dan meyakini balasan buruk. Cinta harta, cinta nikmat. Nombor 4, kagum pada diri sendiri. Ujub. Kagum pada diri sendiri. Contoh dia selalu dia buat. Semalam baru belajar nak tahajud. Adalah dalam 8 rakaat jugalah. Sebelum ni tak pernah buat. Semalam bangun 8. Banyak biasa 2. Habis 8 tu kan, berdoa sekejap, masuk subuh. Pergi surau. Bila orang lain masuk dia berjeling. Ini datang lewat, tak ada tahajud rasanya. Kalau ada 2 ya kot. Tadi lawan aku semalam 8. Ujub dengan diri. Siapa yang tahu? Allah dengan dia je tahu. Allah dengan dia je tahu. Orang tak tahu. Tengok akhirat esok habis luruh pahala, luruh. Tak ada. Benda berlaku dalam senyap. Dia makan dalam senyap. Tu ujub, tu bahaya dia. Kagum dengan diri sendiri. Padahal malam tu ya baru mula. Orang lain lama dah duduk sebelahmu tu mana tahu. Jak muda umur 9 tahun tu tahajud dah. Lah ni umur 90 tu. Dia baru satu malam mula jeling ke orang dah. Tak payah duk jeling lah mu. Ujub, kagum diri. Tu pintu setan tu, dia masuk ke situ. Habis macam mana nak tutup dia? Lantas aku menghadapinya dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah. Sepatutnya alhamdulillah lah malam ni boleh 8. Padahal mula-mula nak belajar tu dapat 8 juga. Ni semua dengan taufik Allah ni. Kalau Allah tak izin tak jadi lagu ni. Berapa lama dah aku hidup, malam ni baru tahajud. Biar rendah diri lagu tu. Ni baru 8 rakaat dah angkat diri, buka dada, lepas tu jeling ke orang. Mana mungkin? Dan ujub. 5. Pandang rendah terhadap orang lain. Ni pun pintu dia juga ni. Meremehkan orang lain dan tidak menghormati mereka. Lantas aku menghadapinya dengan cara mengetahui hak-hak dan kehormatan mereka. Pandang remeh. Hak paling bahayanya pandang remeh pada ulama. Maki ya kerja dia. Merendahkan orang-orang berilmu yang dianya sekolah darjah 5 tak habis. Jangan tuan. Hati-hati. Takut jadi macam Uqbah bin Mu'id. Dia tua kafir. Satu hari Rasulullah jemput dia pergi rumah.
Satu hari dia jemput Rasulullah untuk pergi rumah dia. Dia kafir. Rasulullah kata, saya tak boleh pergi. Nak makan lagu mana, mu bukan Muslim. Kalau nak suruh aku pergi juga, jadi Islam lah. Okey, boleh. Dia pun syahadah. Lalu Rasulullah pun datang. Hebatlah, rumah Nabi mari. Nabi datang. Hebatlah. Kalau kita lah ni kan, orang hebat mari rumah kita. Siapa tu? Kereta siapa depan rumah? Kereta siapa? Kereta tu guru lah tu. Ada tulis tak pelik tu. Oh, tu agak pakak bagi tahu belaka. Nak suruh orang tengok. Bangga kan? Dia nak lagu tu. Dia bangga kalau orang-orang hebat mari rumah dia. Dia jemput Nabi. Dia Islam kerana tu. Lalu kawan dia nama Umayyah bin Khalaf tahu cerita ni. Dia kawan rapat. Aku dengar mu masuk Islam. Mu tak ingat ke hubungan kita setara mana? Persahabatan kita rapat kan? Umayyah tu kafir juga. So hubungan kita kalau lagu ni mu masuk Islam pula dah. Kan kita kawan rapat. Tak senang hati aku lagu ni, kata Umayyah. Habis lagu mana kalau nak senang hatimu? Dia nak jaga hati sahabat. Melebihi orang mulia, melebihi Rasulullah. Nak jaga hati kawan sampai menghina orang alim. Lepas tu aku nak buat lagu mana nak suruh hatimu senang dekat aku. Sebab kita bersahabat lama. Aku nak esok mu pergi ludah muka Muhammad tu. Umayyah kata dekat dia, mu pergi ludah. Pergi ludah. Tu ludah, air dia terpantul ke muka dia. Terbakar pipi dia. Semacam terbakar, kena asid pipi dia. Tu bahaya. Maki orang alim semata-mata nak ambil hati kawan. Dia buat main-main. Pandang rendah. Maki dia sebab pandang rendah lah. Pandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka. Lantas aku menghadapinya dengan cara mengetahui hak-hak dan kehormatan mereka. Dia belajar tinggi tu, terkenal dia, orang pakak sebut belaka dia orang alim. Kena tahu. Ni main sembuh je. Dapat Facebook tu kat maki je. Ya kan? Tu pintu setan tu. Nak maki orang, tengok pula siapa kita. Nombor 6, hasad. Ini pintu setan masuk. Hasad. Lantas aku menghadapinya dengan sifat qanaah. Qanaah tu rasa cukup. Menghadirkan rasa cukup dalam hati dengan pemberian dari Allah. Sebab yang memberi itu Allah. Allah tu maha mengetahui. Dia tahulah sebanyak ni untukmu. Aku tahulah aku Allah. Jadi sebelah kita pihak yang menerima pemberian dari orang yang bijak maha mengetahui yang namanya Allah, kita terima je lah. Qanaah, berpuas hati dengan apa yang ada setelah berusaha dan berikhtiar. Usaha dah, kerja dah, tu banyak tu. Siapa bagi? Allah bagilah. Siapa Allah? Yang maha mengetahui lah. Dialah hak bijak, dialah hak tahu belaka, dialah kenalmu. Sebab dia buatmu, maka dia tahu keperluanmu, lalu dia bagi. Terimalah dengan penuh qanaah dan redha terhadap pemberian Allah kepada makhluknya. Tak pernah tak akan nasib lah kita lah.
Dan tak pernah tak makan tiap-tiap hari, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 6 pun ada. Tak cukup apa benda lagi. Cukup. Beras tak pernah putus dekat rumah tu ada. Tinggal separuh, tambah tinggal separuh lah. Tak pernah suruh tinggal 3 butir. Tak ada lah. Allah dia memberi cukup. Cuma hang mari rasa tak cukup tu nafsu lah. Duk tengok orang tu, tengok orang ni, kenapalah dia banyak, aku sikit, kenapalah dia. Pah dia tu ramai, bukan seorang pun. Pening gila gitu. Kena ada qanaah. Jauhi hasad. Tutup pintu hasad, buka pintu redha dan qanaah. Tujuh pintu, nama dia riya. Ar-riya asal dia kata ra'a, lihat. Riya dan sukakan pujian manusia, tu pintu setan. Lantas aku menghadapinya dengan sifat ikhlas. Memberi jangan riak, ikhlas lillah. Belajar jangan riak, ikhlas lillah. Mengajar jangan riak, ikhlas lillah. Ikhlas, tulus mulus kerana Allah. Kerana Allah, bukan nak suruh orang puji. Rajinnya dia, ada semua kuliah duha dia bagus ya. Dah mari langkah tadi tu kerana Allah. Sebab apa? Sebab tempat tilik Allah dekat hati. Dekat hati. Allah selalu sentiasa duk tengok ke hati kita tu. Bukan tengok penampilan luar. Kita mudah terpengaruh dengan penampilan luar, lalu tak peduli hati. Bila boleh pakai baju comel, bunga, warna-warni dekat, dada dia pun kembang. Allah tak tengok situ. Pakailah baju lagu mana pun, asalkan jangan kotor, sudahlah. Allah tengok kat hatimu tu. Allah tilik di hati. 8 pintu setan masuk, bakhil. Bakhil, kedekut, tak kajering. Dia duk rasa hak dia, ni hak aku ni, ni hak aku, ni hak aku. Padahal Allah belaka. Allah yang bagi. Lepas Allah kata, mu bagilah kat orang lain yang susah. Allah bagi kat dia, lalu ada arahan daripada Allah, bagilah dekat kawan-kawan nak susah tu. Edek dia, ni hak aku, mana boleh, ni hak aku. Tu bahaya. Sikit-sikit hak aku. Bukan hakmu, hak Allah. Bakhil. Ada satu kataan lagi dia panggil asyuhu. Alif lam shin ha. Asyuhu. Tu bakhil juga kalau terjemah. Bakhil ataupun kedekut. Tapi hak ni dia panggil ekstrim bakhil, melampau dia punya bakhil, dia panggil syuh. Nak bagi tenaga pun bakhil, nak bagi idea pun bakhil, tambah-tambah lagi nak bagi duit lagilah bakhil. Itu dia panggil syuh. Binasalah orang yang bakhil. Tu Quran sebut. Umat-umat dahulu hak bakhil tu, binasa mereka. Minta khidmat tak bagi, minta idea tak bagi, tambah-tambah minta duit lagi tak bagi. Bakhil. Lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahawa apa yang ada di tangan makhluk itu akan binasa, sedang apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal.
Allah suruh bagi je lah. Siapa beri kat kita? Allah lah beri tu. Lepas tu dia suruh bagi kat orang, bagi je lah. Siapa suruh? Allah suruh. Pernah saya buat contoh kan, suami isteri buat kenduri kat rumah kan. Ni nak tunjuk ikhlas, level ikhlas. Dek, besok abang nak kenduri, nak bagi hadiah kat kawan-kawan, kain pelikat dengan kain Jawa. Dah beli dah? Abang dah beli dah? Tu dalam bilik tu bersusun tu, nak panggil 100 orang, 50 lelaki 50 perempuan. Mari, nanti tugas adik ialah duduk kat pintu, nanti bagi bagi. Habis kenduri doa apa, dia pun berdiri kat pintu dengan kain batik dengan pelikat. Seorang keluar dia holo, seorang dia keluar dia holo, habis 50 ping. Perempuan pula holo, habis 50 ping. Hajah-hajah boleh beza tak perasaan lelaki dengan perasaan perempuan, wanita isteri tu? Apa perasaan dia, apa beza dia? Hak beli kain itu suami dia suruh bagi. Arahannya suami dia suruh bagi, lalu tugas dia bagi je lah. Suami suruh. Kalau sudut keikhlasan, hak mana lebih ikhlas? Isteri lah kan bagi. Peduli apa, bukan duit aku pun, duit suami aku bagi, dia suruh bagi. Suami boleh jadi dia ada nak tackle mana-mana kawan-kawan, ada projek ke apa. Isteri tak. Isteri aku ikut suami dah, suami suruh bagi, aku bagi je lah. Ada perintah nak apa-apa? Tak ada, aku ikut suami. Boleh tengok level keikhlasan. Itu contoh lah. Mungkin contoh tu tak sempurna. Walillahil masalul a'la, contoh Allah lebih sempurna. Tapi kita nak buat contoh juga, tahu dah tak sempurna, nak buat contoh juga. Itulah contoh dia. Ikhlas tak ikhlas. Boleh jadi suami tu ada kepentingan tu bagi kain pelikat tu. Isteri tak ada kepentingan apa dah, suami suruh tak bagi. Mana lebih tulus mulus antara hati isteri dengan hati suami? Isteri lah. Bagi je, bukan duit aku pun, duit suami. Allah kata bagilah, bagi, bukan duit aku pun, duit Allah. Ada kan? Ikhlas. Contoh ni dibuat oleh almarhum Tok Guru dulu. Bakhil kita lawan dengan pemurah. Tutuplah pintu bakhil tu, kita buka pintu pemurah. 9, takabbur. Lantas aku menghadapinya dengan tawadhu', rendah diri. Takabur tu sombong, lawan dengan tawadhu'. Kalau dalam bab infak, tuan-tuan jangan rasa, puan-puan jangan rasa puan-puan bagi itu sangat bernilai. Tuan-tuan kata lagu ni, kalau Allah duit ke orang, kalau orang tu kata Allah banyaknya, berapa ni? Allah banyaknya, dah sikit je tu haji, orang lain banyak lagi, ni saya ada, terimalah seikhlasnya. Lagu tu kan, kita rasa sikit kita bagi tu, kena rasa lagu tu, kita kena rasa tak seberapa kita bagi tu. Padahal orang tu nya terbeli mata Allah jam sebiji haji bagi kat saya, jam mahal je. Tak ada mana haji itu yang ada. Kena gitu. Bukannya sebalik, Allah mahal. Tu memang mahal tu. Jangan gitu. Takabur. Nak harap orang lain bagi, mati dulu hidup balik tak bagi, nasib baik ada saya. Takabur. Jangan Nombor 10, tamak. Jumpa pula tamak.
Nombor satu tamak dah kan. Saya rasa nombor satu tu lebih pada jangka jahat sangka. Tamak ni sifat Yahudi. Tengok dia punya tamak tu, tanah orang lain pun dia ambil. Tanah orang lain dia halau orang lain tu, padahal tu tuan tanah tu dia halau. Kenapa? Nak bina tu, nak jaga ni untuk masa depan lah, ekonomi depan lah, kelangsungan kehidupan kita, keamanan bangsa kita lah. Tu dia punya tamak sampai beratus ribu orang dia bunuh. Punca tamak tu. Tamak. Lantas aku menghadapinya dengan yakin terhadap balasan Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia. Di antara arahan yang dituntut oleh Islam sebagai suatu jalan untuk mengelak diri daripada panah dan tipu daya iblis ialah mengingati Allah sewaktu mula-mula melakukan semua kerja. Cara mudah, mulakan dengan bismillah. Apa pekerjaan, apa-apa perbuatan, mulakan dengan bismillah. Ingat Allah lah tu. Dalam hubungan ini, Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa syaitan bagi orang-orang mukmin telah bertemu dengan syaitan bagi orang-orang kafir. Tiba-tiba kedapatan bahawa syaitan bagi orang kafir itu dalam keadaan gemuk, montal. Apa? Montel. Dia tulis montal, salah eja. Yang gemuk gedepol, gedempol. Setan orang kafir, gemuk dia, gemuk dia. Hai, tak sedap dengar gemuk ya. Gemuk setan orang kafir. Sedangkan syaitan bagi orang mukmin itu kurus kering dan dalam keadaan duka cita. Monyok dia. Lantas syaitan orang kafir itu bertanya kepada syaitan orang mukmin, kenapa kamu kurus kering dan sedih duka cita ni? Syaitan orang mukmin itu menjawab, aku mendampingi seorang lelaki untuk menggodanya. Apabila lelaki itu hendak makan, beliau sebut nama Allah, bismillah. Lapar terus aku. Apabila minum, dia sebut nama Allah juga, bismillah. Haus aku. Apabila beliau pakai pakaian, dia sebut nama Allah juga. Telanjang aku. Apabila beliau memakai minyak rambut, sebut nama Allah. Kusut rambut aku. Uduh rupa uduh dah lah kuruh, muka poya, rambut tak terurus. Setan. Dah lah setan. Lagu tu pula rupa. Syaitan orang kafir itu menjawab, tapi aku mendampingi seorang yang tidak melakukan sedikit pun apa hakmu sebut tu. Oleh itu aku berkongsi dengannya pada makanannya. Dia makan, aku makan juga. Dia minum, aku minum juga. Dia pakai, aku pakai juga. Dia makan apa? Makan pizza. Dia minum apa? Jus, avocado. Tu gemuk aku tu. Sebab apa dia tak baca bismillah kan? Mana aja bismillah dia. Termasuk juga dalam perkara yang dapat dijadikan sebagai kubu pertahanan ialah menjauhkan makan terlalu banyak. Jauhkan bermewah-mewah sekalipun halal dan bersih. Kerana firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah,
minumlah, tapi jangan berlebih. Lebih itu membazir. Apa-apalah kalau lebih rosak. Kuasa kalau lebih rosak. Harta lebih rosak juga. Gula banyak rosak juga. Garam lebih banyak rosak juga. Semua lebih rosak. Wala tusrifu, banyak tak bawa pada membazir. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tak suka orang lebih-lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dima'i fadayyiku alaihi al-majariya bil ju'. Sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah. Oleh itu sempitkanlah laluan syaitan dengan berlapar. Tengok bulan puasa ni beza jauh. Bulan puasa tak makan tengah hari tu kan, rajin tu solat zuhur tu tak masuk waktu sampai dah tu, tengok lah. Nak makan tak boleh. Lepas tu hari masjid baca Quran. Nak tengok WhatsApp, nak tengok Facebook tak baik, macam-macam ada dalam tengok Quran. Nah, dia jadi bagus sebab lapar, cuba kenyang. Total berbeza. Dah lunch ke belum? Tu bulan tak puasa. Dah lunch ke belum? Hari puasa. Dah salat Jumaat ke kita? Masuk ke zuhur? Baru 12.30 tanya dah zuhur masuk ke tak? Beza kan? Time pembuluh darah sempit dengan pembuluh darah luas. Time luas dekat setan kona. Sempit baru tahu. Jadi caranya kurangkan makan. Kurang dah lah ni makan. Tak macam zaman muda. Tambah-tambah baru lepas kahwin lagi selera makan. Baju apa? Baju Melayu nak naik persandingan tu tiba-tiba jadi kecil. Sampai Jumaat tegur sah. Apa kecil baju? Dah body dah besar. Makan selera. Tambah. Patelang ni pula susah payah nak kecil balik. Seksa. Tak boleh makan, tak khabar ingat. Di antara benteng tersebut juga ialah membaca Al-Quran, berzikir, istighfar. Kerana Rasulullah bersabda, inna syaitana wadi'un khurtumahu ala qalbi ibni adama fa in huwa dzakara Allah ta'ala khanasa wa in nasiya Allah ta'ala iltaqama qalbah. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya. Ada belalai. Syaitan ada belalai. Baru tahu ke tahu lah mudah ni? Baru tahu kan? Ada belalai syaitan. Khurtum tu belalai. Ada ibu negeri Khurtum. Tak tahu kenapa dia pilih Khurtum. Syaitan letak belalai atas hati anak Adam. Nabi bagi tahu ni. Apabila beliau anak Adam tu berzikir, syaitan itu akan berundur. Dan apabila beliau lupa pada Allah, syaitan itu akan mengunyah hatinya. Iltaqama. Khanasa. Tengok khanasa dalam surah Quran. Khannas. Khanasa tu apa? Fa in huwa zakara Allah ta'ala khanasa. Bila kita zikir, syaitan tu berundur. Dia berundur tu bukan berundur terus tu. Katalah dia berundur, dia duduk sebalik dinding kan. Dia berundur sebab kita duduk zikir, dia berundur.
Sebenarnya dia duduk mengintai tu. Dia duduk lagu tu. Kita lalai, pop dia mari. Kita ingat Allah, pop dia lari. Dia lagu tu, dia tak akan berhenti. Dia lari, dia mari. Dia tengok peluang. Itu dia panggil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ada dalam khannas tu dalam surah tu. Kan? Itu makna dia. Okey, sikit lagi. Pasal tani ada gitu, kedua belah katanya. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gopoh-gopoh tu buru-buru tu dari setan tu. Tapi kalau tenang tu dari Allah. Tak nak pergi sembahyang walaupun rumah dekat surau, tapi tunggu lewat, jangan duk berlari melompat pagar, jangan. Relax, steady sudahlah. Sempat dekat mana imam, situ je lah. Jangan masuk berlari lompat pagar, lepas tu Allah, apa benda lah gitu. Ruangan ini terlalu sempit untuk menyebut semua amal dan wasiat yang telah diwasiatkan oleh Islam. Sungguh benarlah firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka akan melihat kesalahannya, sedar kembali. Ingat Allah balik, ingat Allah, kembali balik. Fitrah kata lagu tu, dan buat-buat dosa dia menyesal, dia mari dia menyesal tu ada fitrah ya. Okey, sadaqallahul azim. Habis satu tajuk ni. Tajuk baru, saya mestilah meyakini masa depan Islam yang gemilang. Ini dia panggil optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.